Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menggerak belia dan salam Malaysia Madani. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua berada sekali lagi bersama dengan kita di episod ketiga Sembang Derah. Untuk pengetahuan semua para penonton, Sembang Derah kita membincangkan isu dan soal belia masa depan, mungkin dari segi Akta 668, mungkin dari segi ekonomi, sosial, agama dan sebagainya yang melibatkan belia kita pada hari ini. Jadi seperti yang dijanjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, selama 2 episod kita tidak ada lagi tetamu istimewa kecuali muka saya saja. Jadi kali ini seperti yang dijanjikan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua, dijanjikan oleh kami sendiri untuk membawakan tetamu kita yang cukup special. Di sebelah saya ini tak lain dan tak bukan merupakan Presiden Majlis Belia Negeri Kedah, Saudara Amir Mushidi bin Datuk Haji Samsudin. Apa khabar Abang Mat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Sihat no? Sihat, Alhamdulillah. Kira hari ni Abang Mat dapat satu jemputan daripada kita ni, Sembang Derah ni. Apa perasaan Abang Mat sendiri? Pertamanya terima kasih kepada Saudara Amin selaku moderator pada hari ini dan juga menjemput saya selaku Presiden ke podcast Sembang Derah. Ya. Jadi saya amat terharu dengan jemputan untuk bersama-sama dengan acara pada petang ni lah. Baik, terima kasih banyak Abang Mat. Apa pun Abang Mat, memang siapa pun tetamu yang kita jangkakan untuk kita jemput ke Sembang Derah kita ni, sudah semestinya awal pengenalan mestilah kita nak minta para tetamu kita. Untuk Abang Mat sendiri, mungkin boleh perkenalkan sedikit. Mungkin antara kita Abang Mat kenal sesama sendiri, mungkin para penonton kita dan juga belia-belia di luar sana tak kenal lagi siapa Presiden Majlis Belia Negeri Kedah ni. Jadi mungkin Abang Mat boleh kenalkan sedikit sebanyak latar belakang Abang Mat dan juga bagaimana Abang Mat boleh orang kata masuk ke dalam bidang persatuan dan pertubuhan sehingga menjadi Presiden Majlis Belia Negeri Kedah ni. Abang Mat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam menggerak belia. Pertamanya saya nak perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amir Mushidi bin Samsudin, berasal daripada Felda Batu Lapan, Changlun, Kedah. Dah pun berumur menjangkau 40-an usia. Jadi seperti mana yang diperkatakan oleh Saudara Amin selaku moderator, pelibatan saya di dalam Majlis Belia ataupun di dalam NGO ni sebenarnya daripada sekolah menengah, ya, pada masa ketika itu berumur dalam lingkungan 14 tahun yang saya ingat muda ni. Muda, memang muda masa tu. Berkecimpung ataupun berada bersama-sama dengan abang-abang di peringkat kampung pada masa ketika itu. Ialah pada itu kita minat dalam sukarela ni. Kita bermula daripada rumah kenduri selaku ketua menggerakkan untuk Pakatan Kenduri pada masa ketika itu, dibagi tugas sebagai untuk cuci pinggan kalau orang kenduri, orang kampung ni orang panggil bahagian kedahok bahagian. Jadi daripada situlah bermulanya saya berminat dalam sukarelawan ni, yang boleh memberikan kepuasan apabila kita membantu terutamanya masyarakat di setempat. Dan beralih kepada itu saya belajar ataupun sekolah di sekolah menengah, masuk tingkatan 3 berumur 15 tahun. Dan pada umur 15 tahun tu dah boleh katakan umur belia. Betul. Dan di kampung pada masa ketika itu ada pertubuhan ataupun persatuan belia yang mana abang-abang kita ni, abang-abang saya ni menganggotai persatuan tersebut dan juga membawa saya terutamanya bersama rakan-rakan lain untuk menjadi keahlian, keahlian pada masa ketika itu dalam persatuan dan juga pertubuhan belia di kampung ataupun di setempat saya. Dan bermula daripada situlah saya menjadi ahli datang kuasa di peringkat persatuan belia, sehinggalah dilantik sebagai pengerusi
Persatuan Belia di peringkat kampung. Boleh saya tahu apa Persatuan Belia Abang Mat di kampung? Pada masa ketika itu kita Persatuan Belia Gerakan Belia Pak B di kampung Pedas Batu Lapan. Dan selepas Akta 668 pada ketika itu, yang mana hak umum kepada 40 sebelum tu umum 40 ni kira tak ada hak umum pada masa ketika itu bebas. Jadi dan diturun kepada hak umum atas 668 tu 2007 saya ingat saya. Daripada situlah kita berbalik kepada di dalam Felda ni, sebab kita tak boleh tubuhnya banyak persatuan. Sebab di dalam Felda ni hanya ada satu persatuan yang diiktiraf oleh pihak Felda, iaitu Persatuan Belia MBFM, Majlis Belia Felda Malaysia. Jadi cawangan Felda Batu Lapan. Daripada situlah saya ingat saya 2009 saya dipilih sebagai pengurusi di peringkat cawangan, dan daripada cawangan tu kita terus bergerak kepada peringkat wilayah. Pada masa ketika itu dia dipanggil wilayah kerana kita menjaga dua negeri Kedah dan juga Perlis. Jadi dalam di Felda ni bila sebut wilayah ni, Kedah kita ada 10 Felda, di Perlis kita ada 3. So dia di bawah satu pengurusan Majlis Belia Felda Wilayah Alostak dipanggil itu oleh kerana jabat dia di Alostak. Kalau sebelum ni di Ipoh. Agak jauh. Agak jauh. Jadi daripada situlah saya bermula bersama-sama dengan Majlis Belia Felda, terusnya diangkat sebagai timbalan Presiden Majlis Belia Felda Malaysia. Dan juga di peringkat negeri sebagai pengurusi Majlis Belia Felda Negeri Kedah. Dan daripada situlah kita bergabung bersama dengan Majlis Belia Negeri Kedah sebagai anggota badan gabungan. Dan daripada situ sebagai ahli jawatankuasa yang biasa bersama dengan Majlis Belia Negeri Kedah, dan terusnya dipilih sebagai naib presiden pada masa ketika itu Majlis Belia Negeri Kedah. Dan pada tahun 2000 saya ingat 2021 yang kita penghujung 2021 saya berhasrat untuk bertanding sebagai presiden. Jadi bila bertanding ni ialah dia ada perlawanan, dan daripada situlah saya bertanding sehingga dinobatkan sebagai presiden lah pada masa ketika itu. Jadi perjalanan saya ni bukan terus kepada presiden, dan kita bermula daripada bawah lah. Peringkat akar umbi lah. Daripada betul-betul daripada bawah. Jadi sebab itulah antara episod kita sebelum ni Abang Mat, kita bincang daripada episod pertama dan episod kedua, banyak saya ulaskan yang memang pertubuhan ni kalau ahlinya yang nampak aktif terus jadi seorang pemimpin ni sebenarnya datangnya daripada bawah. Dia bukan terus-terus boleh jadi seorang pemimpin, nak arah aku macam tu macam ni, susah. Jadi kalau pendapat Abang Mat sendiri, macam tadi Abang Mat ada sentuh, kita pernah ada satu pindaan atau pada tahun 2007 atau 668 yang di mana sebelum ni kita bebas Abang Mat. Maksudnya sesiapa saja yang memimpin pertubuhan belia sebelum ini sempatlah dia nak merealisasikan apa-apa saja yang dia rasa perlu ada dalam pertubuhan dan sebagainya. Tetapi apabila tahun 2007 dikatkan, maksudnya dipotongkan hak umur tersebut daripada 15 tahun sehingga 40 tahun. Maksudnya Abang Mat dekat situ daripada 15-40 tu mungkin boleh lagi orang-orang yang berusia mungkin 30 tahun ke atas ni boleh merealisasikan apa impian dia untuk memimpin persatuan belia tu, sebab masih ada hak umur. Tetapi pada tahun 2019 kita dipindah sekali lagi kepada 15 kepada 30 tahun. Daripada 15 tahun hingga 30 tahun. Jadi macam mana pendapat Abang Mat sendiri? Adakah benda ini masih lagi relevan ataupun masih lagi dalam keadaan tak bersedia ataupun sebagainya? Pendapat Abang Mat sendiri macam mana? Pada pendapat saya sudah pasti kita tidak bersetujulah dari segi pindaan ataupun transisi kepimpinan. Dia ada dua perkara yang saya lihat. Satu perkara ada kebaikan dia dan juga ada keburukan dari segi apabila pindaan hak umur ni. Bila kita kebaikan dia ni
yang pertamanya dari segi kepimpinan ni, kita lihat kalau umur 30 ni, dia masih lagi dalam fasa untuk menjadi diri yang sebenar. Satu dari segi baru habis belajar, lepas tu nak mencari pekerjaan, nak mencari hidup ataupun life kan? Baru nak membina ekonomi, ekonomi. So dari segi nak memimpin persatuan ataupun pertubuhan ni, dia agak masa yang cukup singkat kan. So dari segi kalau kata di keburukan dia tu, kita boleh lihat banyak persatuan-persatuan selepas itu dia akan berkurangan lah, ataupun akan mati. Persatuan pertubuhan yang ada di dalam negara kita ni akan mati berkurangan oleh kerana dari segi kepimpinan itulah hak umum. Tak semua golongan belia yang ada ni yang berkemahuan ataupun berkepimpinan untuk memimpin persatuan pertubuhan yang cukup cabaran pada masa ketika ini. Tapi adakah dari segi jawapan Abang Ahmad tadi, adakah pihak Majlis Belia Negeri Kedah sendiri sebagai seorang ketua dalam Majlis Belia Negeri Kedah ini, adakah Abang Ahmad sendiri tak yakin dengan hak umur ataupun pemimpin-pemimpin yang baru daripada umur 30 ke bawah ni? Bukan ke soal tidak yakin dan sebagainya, walaupun kita ada orang kata pelapis untuk memimpin ataupun membawa Majlis Belia Negeri Kedah ini, akan tetapi kita kata melihat keseluruhan di dalam negeri Kedah ni dari segi pelibatan golongan belia yang berumur 30 tahun sehingga 15, di mana mereka ini berada ketika mana kita di peringkat Majlis Belia Negeri, Majlis Belia Daerah dan juga pertubuhan belia yang bergabung di dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni melaksanakan program dan aktiviti. Di manakah mereka ni dari segi pelibatan lah. Dan kalau kita lihat dari segi penyertaan mereka ni agak mengecewakan lah. Itu yang agak kerisauan kita. Amin. Betul. Jadi sebab itulah Abang Mat, saya pernah ulas juga isu ni pada episod yang pertama. Episod yang pertama saya ulaskan, memang permasalahan kita ni bukan kita tak percaya, tetapi kita akan ada satu risiko yang mana belia-belia ini di bawah 30 tahun baru nak memulakan kejayaan hidup mereka sendiri. Jadi bagaimana jika mereka kahwin awal? Kita kena fikir benda-benda tu pula. Macam mana saya mengharapkan. Jadi apa Abang Ahmad rasa, adakah dengan keadaan tidak bersedia macam ni, adakah mereka ini kalau kita memberi kepercayaan kepada mereka, adakah akan rosak apa yang pemimpin-pemimpin terdahulu sudah sediakan pada beliau, termasuk contohnya Majlis Belia sendiri? Saya lihat perkara itu akan tak mustahil akan berlaku, oleh kerana apa yang kita lihat pada hari ini, dari segi yang saya cakap tadi penyertaan, penlibatan golongan ini, dan juga mereka ni terlalu cepat membuat keputusan yang tidak menguntungkan mereka, merugikan mereka tu. Ada lagi, ada orang kata keputusan tu kan, sebabnya jangka masa tu, sebab kita fikir jangka masa yang cukup pendek. Apabila sampai umur 25 dia dah belajar apa semua, baru nak belajar, habis belajar, lepas tu nak cari pekerjaan, dalam masa tu nak berkahwin, macam mana nak memimpin persatuan ni kan. Jadi masa yang cukup singkat tu, jadi rugi saya tengok. Akan kesan tu ada, memang akan ada kesan, tu. Sebab kalau kita dapat lihat Abang Mat di bandar, terutama mungkin di belah KL dan sebagainya, mungkin ramai belia-belia berebut-rebut untuk menjadi seorang pemimpin dalam persatuan dan pertubuhan yang sedia ada ni. Tapi mungkin dari segi kita di Kedah ni, mungkin luar bandar kan, masih lagi, bukanlah kita nak kata berfoya-foya, tapi masih lagi tak memikirkan kehidupan. Yalah, mak ayah masih membantu dari segi kehidupan mereka apa semua. Jadi itulah Abang Mat, kalau kita nak bersembang pada hari ini, adakah saya nak masuk sikit lah pencerahan, sebab anak-anak muda hari ni dia tak nampak apa yang kita buat ni, kan, tetapi apa yang mereka nampak dari segi satunya kepercayaan mereka tu. Adakah saya nak masuk sikit, sebab Abang Mat pun sendiri daripada dunia politik ada juga kan, jadi saya nak masuk, adakah kita akan nampak pertubuhan dan persatuan ni diganggu gugat oleh pihak
pihak-pihak yang tertentu, mungkin pihak ketiga seperti politik dan sebagainya? Adakah kita ini sebenarnya terganggu dan sebagainya? Pada saya isu dari segi politik ni ialah kita sudah sedia maklum kerana pelibatan dan juga kewujudan Persatuan Belia ini adalah untuk melatih belia itu sendiri menjadi pemimpin. Sudah pasti apabila berada di dalam pertubuhan atau Persatuan Belia ni, dia dapat melihat ke arah politik mana yang boleh membawa persatuan ataupun pertubuhan belia itu ke arah yang lebih baik. Jadi dalam hal mengganggu gugat ni sudah pasti ada, oleh kerana mungkin pihak A dan juga pihak B tidak bersetuju dengan cara pembawaan terutamanya di dalam pertubuhan ataupun majlis belia. Dan itu yang berlaku pada ketika ini yang agak merugikan dari segi, pada saya dari segi pergerakan ataupun perjalanan kepimpinan di peringkat akar umbi, di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri. Kerana kita lihat pada yang sebelum-sebelum ini perkara itu tidak berlaku. Oleh kerana ialah apabila politik itu boleh membawa terutamanya golongan-golongan yang berada dalam pertubuhan ataupun Persatuan Belia ni ke arah yang lebih baik untuk memajukan terutamanya sebuah negara, yang mana juga diberi tanggungjawab untuk berada bersama-sama dalam menjadi orang kata sebahagian untuk membuat keputusan ataupun membuat dasar-dasar terutamanya daripada golongan belia. Apa kemahuan belia, apa kehendak ataupun apa yang belia perlu boleh disampaikan kepada pihak kerajaan. Jadi daripada situlah kita nampak dari segi ganggu gugat ni mesti ada, Amin. Mesti ada. Jadi sebab tu saya tanya Abang Mat tu, sebab sebenarnya kalau macam betul pendapat yang Abang Mat cakap tadi adalah satu benda yang merugikan kalau kata kita. Sebab tu yang saya nak tanya ni, sebab tu saya tanya lebih dulu tentang politik. Kan? Jadi saya nak tanya apa peranan MBN sendiri, Majlis Belia Negeri Kedah sendiri. Kan? Mungkin di seluruh negeri ada majlis belia, tetapi kita kena tahu dulu terlebih dahulu peranan Majlis Belia Negeri Kedah ni Abang Mat. Adakah kita ini betul-betul masuk campur tentang politik ataupun memang sebenarnya kita ini menyuarakan pendapat anak muda dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, dari segi agamanya, dari segi pelbagai pendidikan dan sebagainya. Adakah, jadi sebab tu yang saya nak tanya Abang Mat, adakah kita ini sebenarnya semata-mata politik ataupun kita ini apakah peranan kita dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni? Ku Abang Mat boleh olahkan. Dia sudah pasti sebagai badan ataupun pertubuhan NGO ni yang tak terlibat dalam soal politik, walaupun berbagai badan ataupun yang menganggotai itu sudah pasti mempunyai pertubuhan ataupun politik masing-masing. Akan tetapi dalam agenda pembangunan belia terutamanya negeri Kedah ni, kita secara fokusnya kita menggerakkan seperti mana yang dikatakan oleh Saudara Amin, iaitu dari segi pendidikan, dari segi sosial terutamanya, dari segi pemantapan kepada ekonomi golongan belia, dari segi kerohanian. Jadi peranan kita daripada situlah kita nak mengajak golongan-golongan belia yang berada di luar, yang tidak bersama-sama dengan persatuan ataupun pertubuhan belia sama ada di peringkat akar umbi, supaya mereka ini bersama-sama dengan persatuan itu yang boleh mendapat dari segi orang kata kursus, dari segi pelibatan kem-kem dan sebagainya yang dibuat oleh Persatuan Belia ataupun Majlis Belia Negeri Kedah. Banyak aktiviti terutamanya kalau kita di peringkat pendidikan kita ada GPMS. Kalau di peringkat kerohanian dan juga pendidikan dari segi kerohanian tu kita ada ABIB, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab dan juga hala tuju yang sama. Yang kita nak bawa golongan belia ini ke arah yang lebih baik terutamanya di negeri Kedah ni lah. Amin. Betul. Jadi itu peranan kita di Majlis Belia Negeri Kedah ni supaya dapat memastikan golongan belia terutamanya memperolehi apa yang ada di dalam
negara kita, terutamanya dari segi kemudahan yang disalurkan melalui Kementerian Belia dan Sukan dan terus kepada Majlis Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah dan juga kepada Majlis Belia Negeri Kedah. Banyak aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan untuk memantapkan jati diri golongan belia ni lah. Jadi di situ kita punya peranan, kita menghubungkan di antara belia di peringkat akar umbi dan juga belia di peringkat daerah negeri ini bersama dengan pihak kerajaan. Kita menyampaikan hasrat melalui majlis perundingan belia di peringkat daerah, diangkat cadangan dan juga usul pandangan daripada belia daripada bawah tu kepada peringkat negeri, dan selepas daripada peringkat negeri kita angkat pula daripada peringkat kebangsaan. Maksudnya sentiasa suara kita ni didengari sampai ke pihak kementerian sendiri. Jadi itulah Abang Mat, mungkin yang Abang Mat sentuh tadi, mungkin suara yang kita bawakan selalunya setiap tahun. Mungkin perundingan belia kita bawakan daripada peringkat daerah terus kepada negeri dan juga terus kepada kebangsaan. Jadi setiap tahun kita akan suarakan beberapa pendapat tentang sosial, pendidikan dan sebagainya. Mungkin orang tak tahu ni Abang Mat. Okay? Belia di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan semua, ibu ayah yang tonton ni, mungkin mereka nak tahu lepas ni anak mereka nak pergi ke mana apa semua. Jadi kita nak tanya Abang Mat juga, untuk Abang Mat ulaskan, apa kesusahannya menjadi seorang pemimpin Majlis Belia Negeri Kedah ni? Kan, selalu kita nampak, orang akan nampak alah senang ya jadi pemimpin, kan? Jadi presiden Majlis Belia, jaga belia ya. Tapi apa sukarnya, apa susahnya untuk memimpin Majlis Belia Negeri Kedah ni? Ya Amin, sukar ni ialah sebagai pemimpin, walaupun sukar, walaupun susah bagaimanapun, itulah menjadi seorang pemimpin. Makna kata tanggungjawab. Kita harus menyelesaikan apa jua yang dibangkit ataupun yang berbangkit dari segi permasalahan. Okey, di peringkat negeri Kedah ni, saya ambil sedikit tentang perjalanan. Kita pada masa ini memang cukup dia punya cabaran. Cabaran yang cukup besar. Utamanya yang pertama, dari segi kita nak melibatkan ataupun nak menarik golongan-golongan belia ini, yang hari ini pada saya ia agak sukar, oleh kerana ialah belia generasi Gen Z ni, dia generasi yang sudah pasti dihidangkan dengan gadget mewah dah. Jadi daripada situ saya lihat ia agak sukar untuk menyertai persatuan ataupun pertubuhan yang ada di setempat yang mereka tinggal ni kan. Jadi buat apa nak join persatuan belia sedangkan dalam gadget, dalam phone tu dah semua ada. Boleh dapatkan, boleh akses macam-macam kan. Betul. Akan tetapi dari segi realitinya, nak jadi pemimpin ni bukan melalui gadget kan. Dia mesti kena ada bersama-sama dengan pertubuhan ataupun persatuan itu. Dia kena ada latihan amali dan sebagainya kan. Kalau kita hanya kepada gadget ni, sudah pasti lebih ramai lagi pemimpin yang lahir kan. Kalau kita lihat pada hari ini pemimpin-pemimpin yang tertinggi di peringkat negara kita ni, rata-ratanya memang lahir daripada pertubuhan ataupun persatuan belia. PMX kita sendiri pun daripada pertubuhan belia, persatuan belia. Jadi yang disebutkan oleh Amin tadi, cabaran yang itu yang pertama. Yang keduanya dari segi dana untuk kita menggerakkan persatuan ataupun pertubuhan belia yang kita naungi lah, yang boleh orang kata membuatkan persatuan belia kita ni suram ataupun tidak. Itulah yang kata dana tu. Bukanlah kata semata-mata kalau tak ada dana kita tak boleh bergerak, bukan. Boleh, kita boleh laksanakan, tetapi dalam skop yang kecil lah. Kalau kita nak melibatkan aktiviti-aktiviti di luar sana, aktiviti-aktiviti yang berikutnya, mungkin melibatkan dana, kerana kita nak bawa golongan belia ni yang ada di setempat kita, kita nak bawa kepada tempat yang mungkin boleh menarik minat mereka ni kan. Dari situlah
yang saya nampak cabaran yang pada masa ketika ini. Satu, kita bagaimana kita nak menarik minat golongan belia yang ada hari ini untuk menyertai persatuan belia. Yang kedua dari segi dana, dan yang ketiga dari segi sokongan semua pihak lah, termasuk ibu bapa yang hari ini saya lihat mungkin ibu bapa yang ada ini yang tak dapat menghantar ataupun melibatkan anak-anak mereka ni bersama dengan persatuan belia. Mungkin dari segi suasana politik hari ini, suasana politik hari ini yang mengaitkan persatuan ataupun pertubuhan belia ni adalah macai kepada politik. Jadi sebenarnya itu ya yang menjadikan kita ni, pergerakan kita ni agak sukar nak menarik minat oleh kerana tindakan-tindakan yang seperti itulah yang sebelum-sebelum ni kalau kita tengok sebelum-sebelum ni belia ni dicop sebegitulah macai politik dan sebagainya. Dia tidak menjadi isu kepada macai politik ataupun sebagainya, kerana kita dalam satu keluarga yang besar dalam majlis belia negeri ini, utamanya pelbagai baju ataupun pertubuhan yang ada. Jadi soal politik tu kita tak ada langsung dalam majlis belia ni kan. Jadi itu antara cabaran yang boleh saya kongsikan buat semua penonton, semua yang sedang tengok kita punya program pada hari ini. Jadi cuma saya nak mohonlah dari segi penlibatan terutamanya kepada ibu ayah ni, mak ayah kita ni, supaya anak-anak mereka ni dapat join. Tak mau ada di peringkat sekolah. Kita perlu tekankan dulu di peringkat sekolah ni, Amin. Betul. Sebabnya di sekolah ni lah dia akan bermula minatnya mereka ni kepada persatuan belia. Jadi daripada itu kita tekankan supaya waris ataupun ibu ayah ni libatkan anak-anak mereka ni dengan badan-badan uniform yang berada di sekolah, kelab sukan dan sebagainya, supaya mereka ni ada aktiviti, ada program yang tidak memberikan mereka ni ada masa untuk mereka bermain phone, mereka naik motor dan sebagainya. Kalau kita libatkan mereka ni daripada sekolah, saya ingat dari segi transisi kepimpinan tu, maka perjalanan dia amat baiklah. Kerana kita dah ada orang kata basic untuk menjadi pemimpin ni. Jadi sebab itulah tadi saya nak sentuh juga soal ibu bapa, tapi sebabkan Abang Mat dah sentuh soal ibu bapa, tapi saya tertarik juga dengan gadget yang Abang Mat sebutkan tadi. Sekarang betul, zaman sekarang orang dah tak mau nak jadi pemimpin macam Abang Mat sendiri, sebabkan zaman gadget semua ada di situ. Sedangkan kita ni kalau nak belajar Al-Quran pun kita kena menuntut ilmu dengan guru, baru kita boleh menjadi seorang yang berguna. Bagi saya, pendapat saya. Jadi pendapat saya juga Abang Mat, sebagai kita, Abang Mat merupakan seorang bapa, saya sendiri merupakan seorang ayah. Jadi kita takut akan generasi-generasi kita yang akan datang, bagaimana mereka ni dengan keadaan kehidupan hari ini serba-serbinya gadget di depan. Buka mata pun gadget, tidur pun gadget. Itu dah sampai ke tahap itu. Jadi zaman sekarang orang muda belia lebih berminat untuk menjadi seorang influencer. Kan, kalau tengok hari ni mereka nak menyampaikan mesej, mungkin baik mungkin buruk, semuanya melalui media sosial. Influencer, kan? Jadi pendapat Abang Mat sendiri, hari ni kita lihat influencer sendiri pun ada yang positif, ada yang negatif. Permasalahan kita apabila influencer yang masih belia, remaja, berumur bawah 30 tahun sudah membuat onar dan sebagainya melalui media sosial. Jadi pendapat Abang Mat sendiri, adakah influencer ini perlu kekal cara mereka untuk tak apalah, hampa ada hidup hampa sendiri, ataupun kita ni sebagai pemimpin, Abang Mat sendiri mungkin ada nasihat kepada influencer di luar sana supaya lebih berhati-hati dan sebagainya tentang keadaan semasa melalui media sosial. Bagaimana Abang Mat? Teramin lah, bukanlah sesiapa saya nak menasihati influencer. Cumanya dari segi pelibatan terutamanya golongan belia lah,
walaupun mereka ni tidak berada dalam persatuan ataupun pertubuhan belia, tetapi apabila akta daripada umur Akta 68 tu umur 40 sehingga 15 tahun tu dikategorikan sebagai belia. Selepas ini 2026 umur belia adalah 30 sehingga 15. Agak kerisauan saya umur belia ni oleh kerana mereka ni terlalu cepat ataupun terlalu membuat keputusan yang sangat mudah, terutamanya nak menjadi influencer. Nak menjadi influencer dalam media sosial lah, terutamanya dalam TikTok hari ni. Kita tengok memang banyak daripada golongan-golongan muda, golongan belia yang nak menjadi influencer dan pun yang dah berjaya. Akan tetapi kita di peringkat majlis belia ni cumanya nak menasihati yang mana golongan-golongan belia yang baru nak berkecimpung, yang baru nak cuba-cuba menjadi influencer tu, dia ada orang kata batasan lah, kan. Kalau boleh kita jadi influencer tu ke arah yang nak mengajak rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang di luar sana bersama-sama dengan pertubuhan ataupun belia yang mengatakan belia, menjoin persatuan belia ni, dia punya inisiatif yang sangat bagus dan sebagainya, dapat itu dan dapat ini, kemudahan itu dan kemudahan ini. Itu yang perlu influencer yang kita maksudkan dari segi golongan-golongan belia ni lah. Yang mana kita lihat baru-baru ni banyak dia punya isu-isu yang berkenaan dengan influencer yang orang kata yang terkenal dengan isu-isu yang tak baik lah, bagi kita sebagai seorang pemimpin. Dia sangat tidak baik. Tidak salah sebenarnya nak jadi influencer kan, yang nak mengajak ke arah kebaikan, kerohanian. Ada di golongan belia yang boleh buat untuk menjadi orang kata hafazan dan sebagainya kan. Dari segi itu kita nampak satu perkara yang sangat baik. Sebab depa ni ada pengikut depa. Pengikut depa bukan sikit, malahan juta. Betul. Itu yang hebatnya. Tapi bila mereka membuat satu perkara yang negatif, itu melibatkan semua. Itu yang kita maksudkan. Kalau boleh, ialah biasa kita ni manusia kan, ada salah dan silap. Janganlah sampai satu tahap bila kita dah berjaya, dia itu adalah satu ujian juga. Betul. Kadang-kadang kita lupa. Bila dah berjaya ni, berjuta-juta follower ni, dia kadang lupa, sebab tu dia membuat satu perkara yang boleh menjadikan dia jatuh. Jadi nasihatlah saya mengajak kepada belia-belia yang berada di luar, terutamanya kepada yang nak jadi influencer tu, sebolehnya carilah yang perkara-perkara yang boleh membawa rakan-rakan ataupun belia-belia yang berada di luar ni untuk bersama-sama dengan masyarakat, dengan persatuan belia, majlis belia. Kerana kalau kita tak laksanakan sebegitu, saya agak risau dengan keadaan negara kita sekarang ni dari segi kepimpinan. Kita memerlukan kepimpinan terutama daripada belia-belia yang berpotensi menjadi pemimpin untuk memimpin negara kita ni. Baik. Apapun, terima kasih Abang Mat, sebab kita pun dah ke penghujung rancangan kita. Mungkin Abang Mat, untuk pengisian terakhir kita ni, Abang Mat boleh kenalkan sedikit lagi macam mana mereka nak join. Mereka ni di luar sana belia, mungkin ibu ayah nak bagi tahu kepada anak-anak mereka untuk join Majlis Belia Negeri Kedah ni, melalui apa dan di mana untuk mereka kenal Majlis Belia Negeri Kedah ni. Dan juga mungkin sedikit kata-kata terakhir Abang Mat sebelum kita tutup podcast Sembang Derah kita episod yang ketiga ini. Jadi boleh Abang Mat. Baik, seperti mana kata saudara Amin, nak join persatuan belia ataupun pertubuhan belia ni cukup sangat mudah kepada semua belia-belia yang berada di luar. Mungkin ada yang berminat tapi tak tahu saluran macam mana nak bersama-sama. Majlis Belia Negeri Kedah ni kita ada 27 badan gabungan. Kita ada 12 daerah dalam negeri Kedah ni. Kita ada Majlis Belia daerah Baling, kita ada Kulim, kita ada Sik, kita ada Kubang Pasu, kita ada Pokok Sena, kita ada Padang Terap, kita ada Kuala Muda,
dan golongan belia ini juga kita ada ABIM, kita ada MAYC, kita ada Gerakan Belia Pak B, kita ada GBBM daripada golongan belia China, kita ada HYO golongan belia India, kita ada YMM, kita ada Bulan Sabit, kita ada Pengakap, dan ada lagi persatuan-persatuan belia yang bergabung di bawah Majlis Belia Negeri Kedah. Jadi kepada belia-belia yang berada di luar, kalau nak berminat untuk bersama-sama dengan persatuan belia, boleh ke pejabat belia daerah ataupun melalui persatuan belia di peringkat kampung yang sedia ada untuk bertanya bagaimana untuk menyertai persatuan belia. Dan juga kita ada belia yang dimusikan sendiri oleh saudara Amin kita, Maiha, yang ke arah belia pelancongan. Jadi Maiha dia ada QR untuk menjadi ahli, dan juga maklumat apa itu Maiha. Jadi boleh kepada golongan-golongan belia yang berada di luar ni, saya sarankan sudah dapat membuat keputusan untuk memilih persatuan ataupun pertubuhan belia mana yang anda nak menyertai, sama ada daripada Pak B, yang tinggal di Felda boleh join dengan Majlis Belia Felda, yang tinggal di kawasan ataupun kampung-kampung sekitar boleh bersama dengan persatuan-persatuan belia tunggal, persatuan-persatuan belia yang didaftarkan atas nama kelab dan sebagainya. Jadi cukup mudahlah dalam ni. Jadi saya sarankan jangan tak join belia pula, join selepas ni, kerana kita memerlukan belia-belia yang berada di luar sana untuk bersama-sama kita membangunkan utamanya agenda pembangunan belia di negeri Kedah ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih utamanya kepada saudara Amin dan tim yang menjayakan program podcast ni dalam orang kata sembang terah. Sembang terah. Tapi tak terah pun. Tak terah. Orang Kedah sembang terah. Dan juga buat belia-belia yang berada di luar sana, sertailah persatuan belia ataupun pertubuhan belia, kerana banyak perkara-perkara yang boleh kita berkongsi ataupun dapatkan input-input bersama yang baik, dan juga yang boleh manfaat kepada seluruh belia di negeri Kedah kita ni. Jadi setakat itu kot saudara Amin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga Abang Mat. Apapun kami daripada tim Sembang Derah ini, kita mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Presiden sendiri yang memberi kebenaran untuk kita mengadakan podcast Sembang Derah ini. Selepas ini, tuan-tuan dan perempuan semua, kita akan ada lebih tetamu-tetamu kita daripada pemimpin-pemimpin belia yang akan datang, dan pemimpin-pemimpin belia daripada semua pertubuhan yang Abang Mat kata tadi, daripada 27 badan gabungan, dan juga pelbagai lagi. Mungkin mereka ni mantan. Kita akan jemput Abang Mat untuk membincangkan dan juga Sembang Derah bersama dengan kita soal belia dan kepimpinan dan sebagainya. Jadi apapun, terima kasih banyak Abang Mat atas kesudian Abang Mat. Dan bukan hari ni saja, kemungkinan banyak Abang Ahmad kita akan panggil lebih lagi sebab untuk membincangkan isu dan soal-soal belia ni. Boleh Abang Ahmad? Boleh. Baik, setakat itu saya, tuan-tuan dan perempuan semua, para belia yang saya kasihi sekalian, berjumpa lagi kita selepas ni di episod yang akan datang. Salam menggerak belia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.